Syukur Alhamdulillah, malam ni kita sama-sama dalam Masjid of Firdaus. Sebenarnya kita menjarah tarawih ini cuma ada dua tujuan utama. Pertama, jarah tarawih IPD Miri ini adalah untuk merapatkan silaturahim di antara muslimin-muslimat yang ada di daerah Miri. So saya ambil peluang ni, yang mana setiap masjid surau pun ada solat tarawih. Saya ambil peluang ni untuk sama-sama untuk kena menali antara satu sama lain. Ya. Dua adalah saya ambil peluang ni juga semua abang-abang, adik, semua kakak, semua makcik semua ada di masjid surau. Jadi saya ambil peluang ni untuk memberikan sikit ceramah berkaitan dengan skema. Dan saya terus masuk ke tajuk. Sebenarnya setiap kita jangan cerita daerah lain, cerita sebab daerah Miri saja. Setiap hari ada masa kena tipu, kena skema. Daerah saya ni Miri ni ada kadang-kadang laporan jenayah kosong. Maksudnya tidak ada pecah rumah, tidak ada kecurian. Tapi masa yang kena tipu skema tu hari-hari ada. Bukan hanya satu kadang-kadang. 5-6 kes pun ada. Jadi saya ringkaskan, ada beberapa jenis skema penipuan. Tuan-tuan, puan-puan, kakak semua makcik kena ambil tahu. Benda ni boleh elak. Pertama sekali adalah selalu berlaku ada phone scam. Terima panggilan telefon daripada menyamar sebagai pejabat awam, pengawal kuasa. Biasanya polis lah. Mengatakan sekian-sekian saya adalah siang anu-anu daripada pihak IPD ataupun IPK ataupun Bukit Aman. Dan cik ni disyaki terlibat dengan pengubah wang haram berdasarkan nombor telefon yang ada. Maka siasatan ke atas kita ni sekarang tengah jalan. Maka tuan-tuan disuruh arahkan buka satu akaun online. Dia kasih link. So kita masuk. Ada juga masa bila kena macam ni terasa cemas. Jadi dia pun takut, maka isilah akaun semua dengan nombor akaun, dengan semua kasih dia. Dan minta pula transferkan semua bank ataupun akaun simpanan tabung haji pun masuk ke dalam, ada juga. Tapi bukan satu hari ya, berapa hari. Sampai rugi ratusan ribu pun ada. Sekali ada juga satu kes makcik ni sampai scammer ni datang ke depan rumah ni ambil emas. Habis rumah, duit sudah habis, emas pula dia ambil. Nak siasat kononnya, tapi suruh makcik ni simpan di depan pintu pagar taman tu. Jangan tengok dia, jangan ada, dia kata. Tapi makcik ni curi-curi tengok. Padahal dia ada suami, ada semua, tak cerita semua ada dengan suami dengan anak dia. Telah disuruh jangan cerita. Sampai pihak dia sampai depan pintu ambil emas. Maksudnya skema ada, sindiket ni ada di sekitar kawasan kita ni. Dan kita baru juga 2 hari lalu pernah tangkap sindiket yang ada rekrut orang yang ada ATM card tu, cuba nak beli ATM card. Nak jual 1,000, nak jual 500, nak sewa pun boleh. PIN number kasih. Kenapa? Dia ambil supaya kalau lah scammer sudah tapak mangsa sudah, dia suruh dia cepat-cepat pergi ATM keluarkan duit. Itulah kegunaan dia. Jadi ada juga bukan hanya boleh sambung di IPD, dia boleh sambung ke mahkamah pula. Lembaga hasil pula, mana ada satu agensi kerajaan di Malaysia ni boleh sambung-sambung ke jabatan satu ke lain-lain. Tidak ada. Jadi kalau dah jumpa macam ni, jangan risau.
Kalau agensi, kalau lah pihak polis mau jumpa tuan, mau ambil statement, hanya telefon, cek ni siapa nama ni, okey betul, sekian hari bulan, sekian jam, datang ke mana IPD ni, jumpa dengan saya. Itu saya. Tidak ada usaha online. Untuk buka akaun lah, transfer lah, jangan kena tipu. Tak ada macam ni. Dua adalah pinjaman tidak ujuk. Ini pun banyak. Biasanya pinjaman tak ujuk ni melibatkan orang yang sekarang ni nak pergi bank, nak pergi along yang ada lesen, mungkin proses dokumen yang banyak.